Terima kasih Abang, terima kasih Kakak Aina. Sudi panggil Jin, sudi consider rezeki dengan Jin. Hari ni kita ada shoot untuk Kulit Raya Aina. Dan untuk Kulit Raya Aina, Aina ada jemput 2 orang influencer. Kita ada jemput 2 special guest. And first time jumpa diorang, very humble, very senang bekerja, lembut je. Kita bawakan daripada Kedah, Fatin Morad and Jin. Kenapa Syafiqah Aina pilih 2 orang influencer ni? Kan ramai lagi influencer yang lain. Kalau you guys nak tahu, peserta-peserta Kulit Raya Aina ni macam diuji dengan masalah kulit, lepas tu diuji dengan kehidupan, dengan hubungan, mungkin ditinggalkan sebabkan kulit muka kan. So Aina bawakan Fatin dengan Jin ni sebab Aina nak diorang very strong woman. Aina nak semangat diorang tu diorang pindahkan dekat kita punya peserta lah yang mungkin dulu sedih kan. Sekarang Aina nak diorang sama-sama bangkit. Kita nak jujur lah pada Syafiqah Aina. So far okey ke bekerja dengan Jin dan juga Fatin Morad ni? Masa Aina panggil diorang kan, Fatin lah especially, dia cakap dia takut nak terima job tu and dia sangat terima kasih dekat Aina sebab panggil dia, sudi terima dia. Tapi rupanya sebenarnya mudah je kerja dengan diorang. Mudah untuk mendengar arahan. Lepas tu bila kita suruh dia just be yourself, dia sangat memberi. Dia dengan tim Aina pun semua dia sangat mesra. Aina suka sangat bekerja dengan diorang. Apa harapan Syafiqah Aina untuk Kulit Raya Aina? Harapannya Alhamdulillah dah 3 tahun dah kita berkulit Raya Aina dan kita dapat transform ramai, dapat tengok transformation ramai sangat peserta-peserta kan. So hopefully dengan apa yang kita buat hari ni, kita dapat bagi inspirasi lah dekat orang dekat luar sana yang mungkin ada masalah yang sama, lalui perkara yang sama. Bila tengok apa yang kita hasilkan nanti, diorang terinspirasi lah, diorang tak give up, diorang tahu cara dan jalan, ada jalan sebenarnya untuk diorang bangkit balik. Saya impress sebenarnya dengan saya punya lady boss ni. Sebab sebelum ni kalau saya tanya dia macam tapi ni saya tanya dia terus wow, saya inspired dengan lady boss saya. Tap screen.